pasti bila ada ujian macam ni, tapi Allah bagi rezeki kan, mulai anak perempuan kan yang you tunggu sama-sama ni kan. So agaknya apa yang you boleh komen? Saya ada 2 anak lelaki. Lepas tu Allah bagi saya seorang puteri. Saya pula kan macam saya seorang anak perempuan tau, daripada 6 orang adik-beradik. What can I say is anak yang ada dalam kandungan I ni sangat kuat. Dia lalui macam-macam dugaan daripada awal I pregnant. I kahwin dengan Aiman tak sampai setahun. The first kandungan tu I gugur. Lepas tu ni second time it's very strong. Very strong. Mami dia dah sedih dah macam-macam dah. Tapi dia survive. Dekat TikTok pun banyak doa dan juga harapan you kan untuk anak-anak you semua kan. Ya, I punya followers sangat-sangat baik. Diorang doakan untuk I. Dia ada ihsan lah, ada ihsan kan. Walaupun benda ni panas sangat-sangat kan, kalau ikutkan nak berkata tu macam-macam mulut boleh bercakap kan orang luar, tapi ada je certain of them macam care. Dia kata dadah lah tu, dia mak mengandung, korang janganlah bully mental dia sampai macam tu kan. So I take that thing macam alhamdulillah masih ramai lagi orang yang baik, yang mendoakan yang baik-baik. Mungkin waktu tengah okey dengan Aiman ada plan macam nama anak. Anak suruh untuk Aiman sebenarnya. Untuk nama anak actually kita orang tak planning lagi sebab kita orang masa tu tak tahu lagi gender. So lepas dah bercerai ni, first check up hari tu baru saya confirm it's a baby girl. Dia pun baru tahu. So sedih lah sebab kita orang memang teringin nak ada anak perempuan. And walaupun dalam keadaan kecewa, I still text dia. Aiman happy tak? Apa reaction dia kalau kita boleh? Saya tak cakap directly dengan dia masa tu. Yang menyampaikan kawan saya sendirilah. Lepas tu kawan saya cakap reaction dia masa tu, dia pun menangis lah. Sekarang memang saya fokus kat anak-anak, kat diri saya fokus kat mental saya dan kandungan saya.